Dekat Malaysia ni kalau nak sambut hari raya sebulan. Tapi dekat JB ni kalau nak makan masakan kampung hari-hari, korang kena datang sini. Kalau datang musim raya ni bukan setakat lauk kampung, tapi rendang daging, rendang ayam pun ada dengan ketupat. Siapa dekat sini yang belum ambil gambar raya satu family, korang bawa family korang datang makan dekat Lesung by Johara ni. Sebab diorang dah set up dekor raya cantik-cantik. Mana family yang datang jauh daripada luar JB tu, korang bawa makan dekat sini memang puas hati. Tema dekat sini semua memang disajikan makanan kampung. Semua jenis masakan ada. Ada ke masakan kampung yang tak ada dekat atas meja ni? Kalau tak kerana mengawal portion, sirap selasih ni dah 2 gelas tau. Jom kita tengok satu persatu. Korang tengok sampai habis. Jangan lupa like dulu, okey? Okey, first kita ada masak lemak daging salai. Check. Okey, jap. Sebelum tu nak remind korang, kalau datang masa raya ni ada rendang daging dengan rendang ayam. Ingat tau? Tengok presentation nasi putih pun dah terlio. Takkan tidak? Lina dah banyak kali datang makan dekat sini. Tapi untuk asam pedas ikan merah ni first time Lina cuba. Ikan dia fresh, manis. Portion dia besar. Boleh makan 2-3 orang ni. Next, sambal udang petai. Check. Ni favourite siapa ni? Dia punya udang tu korang memang besar dan fresh. Lepas tu diorang ada juga terung belado. Yang ni memang favourite Lina. Sotong goreng kunyit pun ada. Yang ni pula kentang crispy, ikan bilis belado. Tahu tempe goreng belado pun ada. Dia tebal-tebal sikit lah. Kailan ikan masin. Check. Love, portion dia banyak tau. Kari ayam pun ada. Favourite Lina yang ni, kicap sambal lesung ayam. Orang Kedah kata hat ni berlemuh lah dekat tangan. Kalau makan dia memang sedap. Korang dekat sini dessert pun ada tau. Sagu gula Melaka, kuih muih pun ada. Jangan lupa. Jangan lupa save video ni and ajak family beraya dekat sini. Bye.